Hai adik-adik semua. So, abang nak tunjuk korang cara-cara menggunakan mesin pengering dengan betul. Tapi sebelum nak menggunakannya, adik-adik kenalah pastikan baju yang dibasuh tu menggunakan mesin basuh ya. Bukannya basuhan secara perahan tangan. Okey. So nak menggunakan mesin pengering ni, pastikan tengok dulu button kat sini. Kat sini ada button on, button start dan bahagian open. Bahagian yang ni tak perlu diusik kerana pihak pengurusan dah bypass benda ni. Jadi kita nak menggunakan mesin pengering ni, pertama sekali open benda ni. Lepas tu baju yang ni ada. Okey, ni baju adik-adik, letak dulu di sini. Okey, ambil bahagian penapis habuk. Dan adik-adik perlulah lihat penapis ni, sekiranya ada habuk, bersihkan dahulu habuk-habuk ni sehingga bersih. Kerana habuk-habuk ni bukan habuk daripada baju adik-adik. Dia adalah habuk daripada baju orang yang menggunakan sebelumnya. Tapi perlu ingat, jangan menggunakan air. Just tepuk-tepuk sahaja ataupun menggunakan jari jemari adik-adik semua. Lepas dah macam ni habuk. Lepas dah tu tutup semula dan letakkan di tempatnya. Okey. Lepas tu adik-adik ambil baju adik-adik semua, masukkan di dalam mesin pengering dan tutup dengan rapat. Okey. So, adik-adik semua diberikan satu kad. Setiap kad ni perlulah pastikan ada duit di dalamnya. Macam mana nak gunakan dia? Okey, ni mesinnya. Masukkan kad adik-adik dalam ni. Dan button start berwarna hijau ni hendaklah ditekan, tapi pastikan ada balance ada balance dan tekan. Tunggu sehingga dia suruh remove your card. So tarik kad adik-adik. Okey, drying starting. Lepas tu adik-adik perlulah tekan button on. Okey, dekat sini pastikan titik berkelip ketika mesin beroperasi. Okey, mesin ni belum berkelip lagi. Adik-adik perlulah tekan start. Jadi dia dah berkelip dan dia tengah beroperasi. Okey, bye.